Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Prof. Madya Dr. Harun Baharudin serta rakan-rakan yang dihormati. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan penguasaan kata adjektif dalam kalangan murid tingkatan 1 dengan menggunakan aplikasi Kahoot, suatu kajian tindakan. Sebelum meneruskan pembentangan, izinkan kami memperkenalkan adik-adik kumpulan 2 yang terlibat dalam kajian ini, iaitu Ala Syafiqah, saya Nurhani Syasha, Nur Hazwani, Izian Ismail dan Muhammad Syah Arifi. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan kepada bahagian refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Berdasarkan refleksi PDP yang telah dijalankan, kami mendapati terdapat beberapa isu yang dihadapi oleh murid tingkatan 1 dalam topik kata adjektif. Antaranya, murid sukar mengenal pasti jenis-jenis kata adjektif dan kurang mahir menggunakan kata adjektif dalam ayat itu. Selain itu, murid juga didapati kurang memberikan perhatian serta menunjukkan minat yang rendah terhadap topik kata paksa semasa proses PDP berlangsung. Kebanyakan murid hanya mampu menjawab soalan yang berbentuk mudah dan soalan. Namun menghadapi kesukaran apabila kita mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam sesuatu yang lebih mencabar. Malah terdapat juga murid yang masih keliru untuk membezakan antara kata adjektif dan kata nama. Oleh itu, tahap penguasaan murid terhadap topik kata adjektif didapati kurang memuaskan. Setelah membuat perhatian dan refleksi, kami mendapati masalah ini berpunca daripada penggunaan kata kaedah pengajaran tradisional yang kurang menarik minat murid. Situasi ini menyebabkan murid cepat bosan, kurang fokus semasa PDP dan suasana pembelajaran menjadi kurang aktif serta kurang interaktif. Bagi mengatasi masalah tersebut, kami mencadangkan beberapa intervensi yang lebih berpusatkan murid. Antaranya ialah menggunakan aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan penglibatan murid. Selain itu, penggunaan kad imbas dapat membantu murid mengukuhkan pemahaman terhadap konsep kata adjektif dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Seterusnya, aktiviti bina ayat secara berkumpulan akan dilaksanakan bagi memberi peluang kepada murid mengaplikasikan kata adjektif dalam konteks yang betul. Pendekatan yang lebih kolaboratif dan berpusatkan murid ini diharapkan dapat meningkatkan minat, pelibatan serta penguasaan murid terhadap topik kata adjektif. Okey, seterusnya saya Izin binti Ismail. Saya akan teruskan pembentangan ini, iaitu fokus kajian. Jadi saya bahagikan fokus kajian ini kepada 6 bahagian, iaitu yang pertama adalah kepentingan kata adjektif. Iaitu kata adjektif ni dia dapat membantu untuk menggambarkan sifat benda, orang dan perkara yang lebih jelas dalam ayat. Yang kedua adalah tujuan kajian. Jadi tujuan kajian adalah untuk meningkatkan penguasaan kata adjektif dalam kalangan murid tingkatan 1 melalui penggunaan aplikasi Kahoot. Yang ketiga adalah isu penggunaan teknologi ini diselari dengan aspirasi KSSM dan juga pentadbiran abad ke-21. Iaitu KSSM ni dia menekankan penguasaan kemahiran bahasa ni secara lebih bermakna, aktif dan lebih berpusatkan kepada murid. Kemudian untuk pentadbiran abad ke-21 ni pula, dia menuntut guru ni untuk guna kaedah interaktif, kaedah yang lebih menarik untuk meningkatkan pelibatan murid dalam kelas. Jadi penggunaan aplikasi Kahoot ni boleh menarik minat murid dalam kelas. Yang keempat adalah ada dapatan kajian terdahulu daripada Nur Azrina dan Ahmad, iaitu penggunaan teknologi dalam PDP Bahasa Melayu ni dia boleh meningkatkan minat dan juga pemahaman murid terhadap tata bahasa Melayu, kerana pembelajaran tu dia lebih menarik dan juga mudah untuk murid lebih faham. Yang kelima adalah pendekatan kajian, iaitu pendekatan kajian ni dia fokus kepada penggunaan aplikasi Kahoot sebagai pendekatan digital dalam aktiviti PDP, iaitu dan juga selaras dengan PPPM 2013 sampai 2025 di mana dia menggalakkan integrasi teknologi dalam pendidikan. Dan yang terakhir, justifikasi dan implikasi kajian. Okey, itu yang pertama adalah untuk menilai sejauh mana aplikasi Kahoot ni dapat membantu untuk meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap kata adjektif.
Yang kedua adalah untuk menjadikan proses PDP lebih berkesan, interaktif dan menyeronokkan. Okey, seterusnya adalah objektif kajian bagi objektif khusus. Jadi terdapat 3 objektif khusus, iaitu yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid tingkatan 1 terhadap kata adjektif sebelum penggunaan aplikasi Kahoot. Yang kedua adalah untuk meningkatkan keupayaan murid dalam mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif dengan betul dalam ayat, iaitu melalui aktiviti Kahoot. Dan objektif khusus yang ketiga adalah untuk menilai keberkesanan penggunaan aplikasi Kahoot dalam meningkatkan minat dan penglibatan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran PDP Bahasa Melayu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sasaran kajian. Kumpulan sasaran kajian terdiri daripada 30 orang murid tingkatan 1 di sebuah sekolah menengah harian. Murid-murid yang terpilih mempunyai tahap penguasaan yang sederhana dan lemah dalam mengambil kata adjektif. Pemilihan murid dibuat berdasarkan 2 kriteria utama, iaitu keputusan latihan bertulis yang telah dijalankan serta pemerhatian guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Hasil daripada analisis latihan dan pemerhatian tersebut, murid-murid ini dikenal pasti menghadapi kesukaran untuk mengenal pasti jenis kata adjektif serta menggunakan kata adjektif betul dalam ayat. Oleh itu, kumpulan sasaran ini dipilih bagi meningkat keberkesan dan intervensi yang dilaksanakan dalam membantu meningkatkan penguasaan mereka terhadap topik kata adjektif. Saya Nura Alia Syafiqah binti Nazaruddin akan teruskan pembentangan ini dengan topik tinjauan awal, iaitu instrumen yang digunakan untuk mengutip data kajian. Terdapat 4 instrumen yang digunakan. Yang pertama ialah pemerhatian semasa PDP, iaitu untuk menilai tahap perhatian, pelibatan, tindak balas, fokus, keberanian menjawab soalan dan kesediaan murid dalam aktiviti PDP. Yang kedua ialah analisis latihan bertulis, iaitu untuk menilai tahap penguasaan murid melalui latihan mengenal pasti, memilih dan menggunakan kata adjektif. Ini juga untuk mengenal pasti jenis kesalahan dan tahap kefahaman sebenar murid. Yang ketiga ialah soal selidik ringkas, iaitu untuk mendapat maklumat tentang minat, persepsi dan tahap kesukaran murid terhadap pembelajaran tata bahasa. Dan akhir sekali ialah temu bual ringkas bersama murid untuk mendapat maklumat terperinci mengenai masalah murid, kekeliruan konsep dan kurangnya minat terhadap tata bahasa. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian tata cara kutip data. Yang pertama, pemerhatian semasa PDP tata bahasa untuk mengenal pasti tahap pelibatan dan kefahaman murid terhadap topik kata adjektif. Yang kedua, murid diberikan latihan bertulis berkaitan kata adjektif bagi mengesan tahap penguasaan mereka. Yang ketiga ialah borang soal selidik diedarkan kepada murid dan guru untuk mengenal pasti tahap minat dan kesukaran terhadap pembelajaran tata bahasa. Dan akhir sekali, temu bual ringkas dijalankan terhadap beberapa orang murid bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. Seterusnya, tata cara analisis data. Terdapat 2 kaedah analisis, iaitu analisis kuantitatif dan juga analisis kualitatif. Bagi analisis kuantitatif, kaedah kekerapan dan peratusan digunakan untuk menganalisis tahap penguasaan murid. Markah latihan dikategorikan kepada 2 kumpulan, iaitu menguasai atau tidak menguasai. Data dipersembahkan dalam bentuk jadual. Jawapan soal selidik dianalisis untuk mengetahui minat murid dan persepsi terhadap kesukaran topik ini. Bagi analisis kualitatif, maklumat daripada pemerhatian dan temu bual dianalisis secara deskriptif. Tema utama yang dikenal pasti ialah kurang fokus semasa PDP, kekeliruan antara kata adjektif dan kata nama, kurang keyakinan menjawab soalan, rasa bosan terhadap kaedah pengajaran tradisional. Dan akhir sekali, analisis data membantu mengenal pasti punca utama kelemahan murid dan penguasaan kata adjektif dan merancang intervensi yang lebih sesuai. Berikut merupakan dapatan tinjauan awal. Tinjauan awal dilaksanakan melalui ujian pra, pemerhatian serta semakan latihan murid bagi mengenal pasti tahap penguasaan kata adjektif dalam kalangan murid tingkatan 1.
Tinjauan awal juga mendapati sebahagian murid masih lemah dalam mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif dengan betul dalam ayat. Seterusnya, murid juga kurang teliti dalam memahami konteks ayat. Dan terakhir, kesalahan berlaku dalam pemilihan kata adjektif yang sesuai. Baiklah, saya Nur Hazwani akan menuliskan pembentangan ini iaitu pada bahagian introversi yang dicadangkan bagi meningkatkan penguasaan kata adjektif dalam kalangan murid, iaitu dengan menjalankan aktiviti yang diberi nama sebagai Kahoot Plus. Introversi yang akan dijalankan ini ia selari dengan teori konstruktivisme social Vygotsky yang menekankan pembelajaran secara aktif dengan memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara langsung dalam PDP. Dengan menggunakan aplikasi Kahoot yang dikatakan sebagai media pembelajaran berasaskan teknologi ini, ia mampu meningkatkan motivasi murid di samping menggalakkan mereka memberi tumpuan sepenuhnya semasa PDP selari dengan pembelajaran abad ke-21. Oleh hal itu, introversi ini mampu meningkatkan keupayaan murid dalam mengenal pasti kata adjektif dan membantu mengatasi kelemahan mereka dalam tata bahasa. Seterusnya, terdapat 4 aktiviti yang akan dilaksanakan bagi menyokong keberkesanan introversi yang dijalankan terhadap murid-murid. Iaitu yang pertama, pengenalan kata adjektif menggunakan kad imbas. Kedua, kuis interaktif menggunakan aplikasi Kahoot. Ketiga, aktiviti bina ayat secara berkumpulan. Dan yang terakhir, aktiviti pengukuran. Kita lihat aktiviti yang pertama iaitu pengenalan kata adjektif menggunakan kad imbas, di mana guru akan memperkenalkan konsep kata adjektif kepada murid melalui kaedah penerangan menggunakan kad imbas bergambar. Kad imbas menggambar tersebut akan memaparkan pelbagai situasi dan objek yang menggambarkan ciri-ciri tertentu seperti sifat, warna, ukuran, bentuk, rasa dan keadaan. Aktiviti soal jawab bersama murid akan dijalankan di mana guru akan memaparkan gambar buah dan murid diminta untuk menyatakan kata adjektif yang sesuai seperti manis, masam ataupun pahit. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja dapat memahami definisi kata adjektif itu sendiri, tetapi mereka ini dapat membiasakan penggunaan kata adjektif mengikut situasi dengan tepat. Aktiviti yang kedua ialah kuis interaktif yang menggunakan aplikasi Kahoot. Melalui aktiviti ini, guru akan menjadikan set soalan kuis yang memberi fokus kepada pengenalan jenis-jenis kata adjektif serta penggunaan dalam ayat. Soalan akan disusun secara berperingkat daripada tahap mudah kepada tahap sederhana. Seterusnya, murid menjawab soalan secara individu dengan menggunakan peranti seperti tablet ataupun komputer yang disediakan di sekolah. Penggunaan aplikasi Kahoot mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik sekaligus dapat meningkatkan tumpuan murid sepanjang aktiviti berlangsung. Tambahan pula, paparan markah secara visual melalui aplikasi Kahoot dapat meningkatkan motivasi mereka kerana terapatnya persaingan yang sihat dalam kalangan mereka. Akhir sekali, guru akan memberi penjelasan bagi soalan yang mereka salah menjawab bagi memastikan murid memahami setiap konsep dengan lebih jelas. Melalui aktiviti ini, murid dapat mengenal pasti kelemahan diri mereka masing-masing dan memperbaiki kesalahan dalam penggunaan kata adjektif secara lebih berkesan. Seterusnya, kita lihat pula pada aktiviti ketiga iaitu aktiviti bina ayat secara berkumpulan. Murid akan dibagikan kepada beberapa kumpulan kecil bagi melaksanakan pembelajaran secara kolaboratif dan berpusatkan murid. Setiap kumpulan akan diberikan beberapa kad perkataan yang mengandungi kata adjektif seperti cantik, besar, laju, panas dan tinggi. Murid diminta untuk berbincang dalam kumpulan dan membina ayat yang sesuai berdasarkan kata adjektif yang diberikan tersebut. Setelah selesai aktiviti membina ayat, wakil kumpulan akan diminta untuk membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. Guru akan memberikan maklum balas serta pembetulan sekiranya terdapat kesalahan dari segi struktur ayat, ejaan atau penggunaan kata adjektif yang tidak menepati konteks. Aktiviti ini penting untuk mengukuhkan pemahaman murid bahawa kata adjektif perlu digunakan dengan tepat mengikut situasi serta memenuhi struktur ayat yang betul. Aktiviti terakhir merupakan aktiviti pengukuhan yang dijalankan bagi menilai tahap penguasaan murid selepas mengikuti semua aktiviti intervensi yang telah dilaksanakan.
Guru akan menyediakan lembaran kerja pengukuhan yang mengandungi pelbagai bentuk latihan berkaitan dengan kata adjektif. Antara bentuk latihan yang disediakan ialah mengisi tempat kosong menggunakan kata adjektif yang sesuai, memilih kata adjektif yang betul berdasarkan ayat yang diberikan, memadankan gambar dengan kata adjektif, membina ayat lengkap menggunakan kata adjektif yang diberikan. Seterusnya, murid diminta menjawab latihan secara individu bagi membolehkan guru mengenal pasti tahap penguasaan sebenar setiap murid secara lebih terperinci. Semasa murid melaksanakan tugasan, guru memberikan bimbingan secara berperingkat kepada murid yang menghadapi kesukaran. Guru turut memberi maklum balas secara langsung bagi membetulkan kesalahan serta memastikan murid memahami sebab kesalahan mereka berlaku. Aktiviti pengukuhan ini penting kerana dapat membantu mereka mengukuhkan pemahaman serta meningkatkan kemahiran penggunaan kata adjektif secara konsisten dalam ayat. Jadi, secara keseluruhannya, keempat aktiviti ini mampu meningkatkan keupayaan murid dalam mengenal pasti kata adjektif di samping menjadikan ia suatu aktiviti intervensi yang berkesan. Okey, nama saya Muhammad Shah Ariduddin Syamsuddin. Saya akan meneruskan pada bahagian cadangan penilaian. Cadangan ini mempunyai 5 jenis cadangan penilaian, iaitu yang pertama adalah ujian pra dan pasca intervensi, iaitu ujian bertulis sebelum dan selepas PDP menggunakan Kahoot. Seperti contoh, isi tempat kosong, padanan dan juga bina ayat lengkap. Ia dapat menilai peningkatan dan kefahaman aplikasi kata adjektif. Yang seterusnya adalah pemerhatian berterusan. Guru memantau penglibatan, fokus, keberanian menjawab dan interaksi murid antara guru itu sendiri. Okey, ia dapat menilai perubahan tingkah laku, minat dan penglibatan secara kualitatif. Guru juga dapat kenal pasti murid yang perlukan sokongan tambahan. Okey, yang ketiganya adalah projek atau kerja berkumpulan. Aktiviti bina ayat menggunakan kad perkataan. Murid bekerja dalam kumpulan kecil dan membentangkan hasil mereka. Menilai aplikasi praktikal, komunikasi, kerjasama dan kreativiti antara kumpulan masing-masing. Guru dapat memberi maklum balas secara langsung. Yang seterusnya adalah soal sedik dan juga refleksi murid, iaitu mengumpul persepsi murid tentang keseronokan, minat dan kefahaman dalam PDP tersebut. Refleksi pendek tentang pengalaman belajar menggunakan Kahoot, memberi maklumat tentang motivasi dan keperkesanan medium digital. Yang terakhirnya adalah rubrik penilaian. Kita menggunakan penilaian konsisten menggunakan rubrik yang terdiri daripada 5 aspek, iaitu ketepatan kata adjektif, struktur ayat, kreativiti, relevansi dan juga penglibatan dan kerjasama. Ia menilai secara menyeluruh dan menyokong penambahbaikan PDP. Okey, kelima aspek ini guru memberikan 4 tahap penilaian, iaitu cemerlang, baik, sederhana dan perlu baik, iaitu perlu penambahbaikan lah. Okey, yang seterusnya adalah jadual pelaksanaan. Okey, jadual pelaksanaan ini mempunyai 7 aktiviti yang akan dirangkumkan dalam masa 5 minggu. Aktiviti pertama adalah mengenal pasti masalah, dilakukan dalam minggu yang pertama. Yang keduanya adalah mengumpul data awal. Aktiviti ini dilengkapkan dalam minggu pertama dan juga minggu kedua. Yang ketiganya adalah merancang intervensi. Aktiviti ini dilakukan pada minggu yang kedua. Yang seterusnya adalah melaksanakan intervensi. Okey, aktiviti ini dilengkapkan pada minggu yang ketiga dan juga minggu yang keempat. Okey, yang seterusnya adalah mengumpul data selepas. Aktiviti ini dilengkapkan pada minggu yang keempat. Okey, yang keenamnya adalah menganalisis data. Aktiviti ini dilakukan pada minggu yang terakhir, iaitu minggu yang kelima. Dan yang terakhir sekali adalah menulis laporan kajian. Okey, aktiviti ini dilakukan pada minggu yang terakhir juga, iaitu minggu yang kelima. Bagi memastikan intervensi dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai objektif kajian, anggaran pembelanjaan telah disediakan sebagai panduan sepanjang pelaksanaan kajian tindakan ini. Pembelanjaan ini melibatkan penyediaan bahan bantu mengajar seperti kad imbas, bergambar, lembaran kerja, alat tulis serta bahan pengajaran kepada murid.
Penyediaan bahan-bahan ini penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik, interaktif dan kondusif. Oleh itu, perancangan perbelanjaan yang sistematik juga membantu memastikan setiap keperluan intervensi dapat disediakan dengan baik dan menyokong keberkesanan pelaksanaan kajian tindakan ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.